مبلغا عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفعها وأزكى التحية ووسعها. فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير هذا الحبيب من أخبار وآثار. يشرب حاجة السراج والعيون متشوقة إلى بروزه الملائكة بالتبشير للعالمين. الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا وما تقبلها. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفي كل ساعتك بما تليق عن كتابته بطون الأرض. إليه سنوجه عنه فتعود ضرافر إليه ورسول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirat rahimakumullah faqatullah. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di Majelis MPR yang dibina oleh Khalifatillah Syahad. Jadi Imam Ibn Jauzi beliau mengatakan ada manfaat daripada mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal dapat 2 manfaat. Apa itu? Yang pertama, aman bidzalikal am. Di tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keamanan. Mudah-mudahan insya Allah Maulid di Semarang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keamanan di kampung kita, keamanan di Palembang, khususnya keamanan di Indonesia insya Allah, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah Subhanahu Wa Taala menangkan perjuangan mereka insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan daripada musuh-musuh Islam insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kegembiraan ke hati mereka, karena kegembiraan di hati mereka menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bagus rahmatnya ini lihat wal marom. Wong yang macam Maulid, insya Allah apa yang dia pengenkan dicepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat macam Maulid. Pokoknya kita datang setiap acara Maulid, datang jangan cuma sekedar datang atau datang dengan niat yang macam-macam lah istilahnya, banyak dari niat ini. Tapi intinya kita datang Maulid untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir daripada acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam